Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik Kak Di? Sekejap Morning guys. Masak gurih kentang ya. Malam. Assalamualaikum. Salam Kak Umi. Assalamualaikum dia. Waalaikumsalam Daus. Jam segini minum kopi host. Saya mau minum kopi jam berapa-berapa pun bisa Kak. Hujan kita tak pernah hujan. Cerita dengan Kurin
takut. Goreng kentang. Kentang. Ngemil lah. Kalau free minggu depan 16-17 lepak. 16-17 hari apa tu awak kan? Rasanya middle Januari saya tak ada buat apa tu. Kalau ada pun review je lah. Oh, saya pergi ni dah. Nanti saya tahu tarik balik tau. Saya pergi buat muka. Tak adalah tunjuk. Tak nak tengok hari apa. Tapi saya ada set appointment middle Januari, tak tahu berapa hari bulan. Saya tak tengok. Saya punya Sabtu. Mungkin lah. Nanti saya tengok balik. Saya pergi buat ni jerawat kat Penang. Kot. Lambat lah kita nak tidur dah. Tak apa Mama Shima. Kalau Mama Shima dah ngantuk, Mama tidur dulu. Habis hari ni baru bangun ni. Tadi lepas maghrib tadi tidur. Penat tadi. Awak nak deal dia. Nanti DM saya ni. How's naked helper? Tengok. Okey, baik. Di Penang lajak pelis long. Masih nak belanja saya ni ke? Apa mak western?
Kalau Mama Shima nak nanya Pak Mak Western, saya on. Aduh. Saya on beri belis. Ya Allah tinggi. Boleh tak ada makan? Kat Pelik ada apa? InsyaAllah mah. Kalau jadi dia buat ni, jerawat ni. Muka doktor bakar. Masa kat Penang tu, kat ni, klinik tu. Lepas tu singgah Perlis lah. Mari je kita minta Cuna belanja. InsyaAllah mah. Kita bagi tahu. Cik Mak, dia nak betul makan fish. Dah, Kak Ina, serasa macam tak sihat ni. Dia ni kila. Macam nak demam. 내 마음을 맞춰보는 거라고 말하는지 항상 김종희 기자님의 마음은 나를 향한 절대적인 믿음 그리고 금고 비밀번호는 2589 그런데 근무하는 빵점 왜요? 현금이 없어요. 수학공과 근무의 차이는 저는 모르는 친구들입니다. Mama Shima Perlis dekat mana? Perlis kat mana? Halo Sani. Nak tidur dah night. Good night Mali. Besok kerja je. Tidur awal malam ni. 하나도 교육 안 돼. 신호를 조회한 거 나왔대요? 지금 담당자들이랑 통화하고 있는데 이름은 택시라고 나. 이름 택시? 가짜 택시란 말이야? 가짜 일반 택시는 최근에도 접발된 사례가 있는데 가짜 모범 택시는 다들 처음 본 거야. Jadual minimum pukul 11 tu. 조도철의 마지막 Abang ni kerja kat mana? 가짜 택시다. 그건 아무래도 좀 마음 불편하시지만 저요? Apa khabar baik? 이게 동안 주거처럼 Kau selalu Abang Walu. Din. Malam ni Abang tak main lah. Abang tak sihat sikit lah. 최대한 빠르게 택시 업계 전문가로 수임해서 알아보겠습니다. 그러면 퇴근하겠습니다. 안녕하세요.
Jadual makan pukul 11. Nak main Perlis bagi tahu nak book hotel atau homestay. Oh, masih mana nak belanja? Bercuti di Perlis ke? Menarik. Menarik ni. 다름이 아니라 대표님이 PC방을 운영하신다고 소문을 들었거든요. InsyaAllah mak. 혹시 조동치와 관련해서 보신 적 있으세요? 조경춘이요? Assalamualaikum. Salam Bang Fizri. Orang kalau masih budak nggak ada pikiran neko-neko. Neko-neko tu apa? Neko-neko tu apa? 여보세요? 대표님? 아, 저희 회사는 일반 택시만 Korea mana duduk Abang Hafiz tu? Lah Mirul tengok cerita Korea. 갑자기 연락드려 죄송해요. 도움이 못 돼서 제가 들어가세요. Nggak ada pikiran ke mana-mana abang. Slow bro. Kurang hajar kau kak. Aku cakap aku slow kak. Kau melebih lah kau ni kak. 나 오케이. Jam makan malam banyak nanti naik. Tak apa oh, naik kita boleh turunkan balik. Gak usah tegang. Lu yang bikin emosi. Lepas tu bilang gak usah tegang. Neko tu macam-macam. Oh, boleh turun awak. Saya kalau saya nak turun berat badan kejap tak adalah kejap. Tapi boleh lah. Seminggu tu nak turun 2-3 kilo boleh. 뭐야? Assalamualaikum. Salam kat Sansiam. 야, 완전. Ada katanya. Iya. Sekarang berat badan saya 59 bang. Saya target 55. Tapi tak apalah kalau naik pun 60. 61 turun balik. Tak rushing lah. 이것들 봐라. $70 bukan bang. Bukan. Isi tak pernah lah. Berat badan saya 70. Paling berat saya 68. Tu paling berat tu gemuk gila. 68 waktu saya gemuk. Bulat muka saya. Macam ni. Paling kurus berat badan saya 45. Sekarang 59. Dah makan naik 61, 60. Jadi tertimbang. Pas makan. $45 waktu lejah 6. Tak. 45 waktu PKP. Ni kapis. Iya bang. Saya ada bukti bang. Mana tengok? Alah bang. Mana saya nak tunjuk bang? Dekat TikTok saya ada. Tapi abang kena scroll sampai bawah. Abang tengok waktu PKP.
Kena rajin scroll sikit lah. Hai Kak Putri, cengkung muka saya. Kau kurus masa tu, kenal? Ya. Dengan tulangnya tangan saya, muka cengkung. Macam tu. Ada bang, dalam TikTok saya ada. Tapi kat bawah, jauh sikit lah sebenarnya. Sebab saya kan banyak post video game kan. So, kena rajin sikit lah scroll kau nak cari tu. Zaman Duta Masker. Duta Masker tu berat saya dah naik dah waktu tu. Masa saya zaman Duta Masker tu berat saya dah 50 rasanya. Sebelum tu kurus lagi. Dah 50, 48, 49 macam tu lah. Baik-baik sekarang kan Acik top 1. So sama-sama naik dah tu. Top 1 apa? Top 1 apa tu bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas. Top 1 host. Siapa top 1 host? Saya nak top 1 host lambat lagi bang. Mana ada bang? Tak boleh lah. Keras. Host-host yang baru sekarang semua dah power-power, hebat-hebat. Banyak sultan. Hello. Itulah pasal banyak sultan. Kita ni host-host lama bang. Macam ni je lah bang. Thank you Kafida. Dekat selalu. Kamu tak hello ke? Mas, sejak saya dijerawat ni pak. Bukan apa ni? Ranking daily, ranking ni je tak naik. Wishlist pun tak jalan mas. Kamu dah jadi ex top 1. Dulu Ain. Sekarang Ain kerap upload VTT saya tengok. Jadi Ain jadi budak TikTok sekarang kawan. Tak lagi host yang top 100. Member dia start dengan 32. Terima kasih Kak, thank you. Siapa ni? Kak Fitra. Jangan lupa lancar rekod ni. 정전해 주시면 없습니다. Tak ada lagi host yang top 100. Member dia start dengan 32. 갑질 때문에 Ya ke? Abang sure? Banyak lah bang. Host-host lama. Host-host lama tu banyak. 아직도 도울 수 없습니다. Level member mas. Tapi memang betul. Siapa tegur saya kan? Dia bilang gini, Hafiz, penontonmu level membernya tinggi-tinggi semuanya. Ya emang lah. Sebab kita kan udah 3 tahun kan. Kalian kan udah 3 tahun nonton Semion Live kan. Emang tinggi lah. Dah hari-hari punch card. Abang pun tak masuk list. Abang 27 dah tu. Tinggi kat tu. Mazna 39. Adik Indah 29. Kak Omi 32. Ain tu Ain 37. Tipulah.
Hai. Apa yang tipu ni adik? Kau tekan profil kau sendiri tu. Kau tengok level kau. Nah, Kak Mani tengok berapa tu? 50 level Kak Mani. Boleh mulai awal lagi kah host? Mulai apa Kak Mani? Level ke? Saya boleh 15 host. Kak Putri 38. Level 40 ke atas ada 14 orang. Host lain semua kalah Hafiz. Serius lah. Unfold dulu. Tak usah Kak Mani. Tak ada level udah level 50 tu Kak. Kak Rinda 32. 968 hari. Berapa tahun tu? 1 tahun ada 300. 3 tahun lebih lah. 당신이 지금 겪고 있는 고통을 당하는 사람들이나 안 당한 사람들은 관심조차 없어요. 힘든 시어머니가 왜 돌아가시는 줄 압니까? 미치고 살인자 Saya 34. Kak Mandani 34. Pernah ada PC lupa clean. Clarissa 35. 아직도 형을 잘 Adik 20, abang 35. Adik 29. Kak Eka Utami 38 level. Nah, 4 orang dah 50. Macam mana korang cek Saya tak boleh cek Halon Story 32. 20년 전 Maznah pun 968 hari. Maznah sama dengan Kak Rida. Hebat lah. 아무도 그날을 잊은 적이 없어요. 영수, 난 절대 용서하지 않아. Kak Mani, Kak Lily. Kilas sikit lagi nak naik 50. Gila lah. Mahal tu Kak. Kalau level 50 tu, dia setiap hari dia punch kat saya. 선택되셨습니다. 자, 이제 모범택 씨와 함께 복사하러 가볼까요? Sultan Demopati. Itulah tu. Saya patut bangga. 오일 발성을 시작합니다. Saya sepatut bangga dengan berparti dengan kakak saya. Level 50 Sebab level member tu antara kamu dengan host saja. Dia tak boleh campur-campur macam level gift. Kalau level gift tu boleh campur-campur kan. Live orang lain kamu memberi pun level naik. Kalau members tu cuma di live ini aja. Kalau live lain kan naik. Punchcard saja tak jadi Hafiz. Kena gifting kalau nak naik 50. So Akilah 48 lagi 2. So kena gift lagi lah Akilah. Kan? 진짜 농담 안 좋아하시는 타입이구나. Kan? Akilah sekarang dah 48. Lagi 2 je ada 50. So Akilah kena gift lagi ni. Apa lagi yang dekat-dekat? Kak Putri berapa Kak Putri? 저거는 제 담당이라서 저랑 얘기하시면 돼요. 어떤 저시 뭐 어떤 게 있어요? Kak Miasi. 다 있습니다. 그 까나리도 있고요, 오징어도 있고요. 오징어도 있고
까나리도 있고. Ni kan. Masih 48 lagi ke lah. Mama Lin 36. Kak Putri 38. Kak Putri naikkan 40 Kak Putri. 8 tu. Siapa ni? Bodoh. Astaga. Hello. Ay, bang, te-invite. Macam mana mau keluar? Ai. Kenapa? Te-invite bang. Oh, dah ter-invite. Borak lah dulu. Okay. Wow, abang ni famous lah, banyak followers cok dia guys. Ya. Muka mana muka? Nama apa? Elson. Orang Sabah kah kau? Nggak, orang US. Mana kau Sabah Palek? Hah? Orang mana kau? Keke. Wai nah, orang keke kau. Ya, Baik. tapi ada mix. Mix mana? Korea. Kau tak tahu kan? Saya mix mana? Tahu? Mana kau? Bugis. Dah bang, Min cak. Nah, kamu ni kenapa? Mana tengok sikit muka kau dia? Jangan bang, aku Min cak. Aduh, macam mana ni mau keluar? Selalu kamu invite orang. Apa aja kau buat? Mana ada aku invite orang, orang yang invite aku. Ai, ni kau invite aku. Baru belajar. Oh, baru belajar. Mau fikir kah? Dah mula banyak views mo. Views banyak, tak mendatangkan kemenangan juga, Pak. Kail. Oh, ini mesti view mo kan? Ayolah kita satu game. Ayolah.